Okey, jadi kita pergi langsung kepada para penonton. Kita mulakan kepada 3 soalan pertama. Perkenalkan diri dari mana dan kepada siapa ditujukan soalan tersebut. Okey, silakan yang pertama. Okey, Pak Syukur nombor 2, Haji nombor 1. Okey. Dan nombor 3. Okey, silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada ketiga-tiga penceramah dan moderator kita yang tidak asing lagi. Memang tertarik wacana pada petang ini, peranan ulama menasihati pemimpin. Saya beranggapan positif bahawa ulama kalau tak selalu pun memang ada menasihati pemimpin. Sama ada pemimpin itu menerima ataupun sebaliknya. Kalau boleh terus pada soalan je ya. Jadi soalan saya, bersetujukah dengan penyata penerangan saya ini? Kalau tidak bersetuju, bagaimanakah pemimpin ini boleh kita jadikan dia sebagai pemimpin juga? Ya, bagaimanakah cara dia? Dan kalau tidak juga mendengar nasihat kita, daripada ulama menasihati pemimpin tidak berjaya, adalah lebih baik ulama pula jadi pemimpin. Okey, soalan dituju kepada siapa? Kepada ketiga-tiganya. Oi, tiga-tiga tu kan? Okey, tak apa. Okey, Pak Syukur. Oh, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang di depan ini, terima kasih. Sedikit penjelasan penerangan kemudian soalan. Okey, silakan. Mengambil maksud pendek, jangan bimbang Tuan Pengerusi. Ketika revolusi Arab Spring baru-baru ini di Mesir, Dr. Yusuf Al-Qaradawi berada di tengah-tengah ulama untuk menyatakan kebenaran revolusi itu dan menyokong revolusi itu. Dalam masa yang sama, ulama upahan berkeliling di sekitar Husni Mubarak dan rejimnya. Ini masalah yang dihadapi oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Revolusi Medan Tahrir itu bukan saja menyingkirkan diktator Husni Mubarak, tetapi juga mendedahkan wujudnya golongan ulama upahan di sekeliling pemerintah Mesir. Okey, soalannya Pak Syukur. Soalannya, bagaimana kita nak mencontohi kewibawaan seorang ulama seperti Dr. Yusuf Qaradawi dalam keadaan suasana Malaysia yang bobrok sekarang ini? Okey, terima kasih Pak Syukur. Tuan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada 2 soalan. Pertama pada Ustaz Syarif yang menyatakan bahawa antara kejayaan beliau ialah sehingga wujudnya Jacob. Sedar atau tidak bahawa Jacob ini bila diadakan telah membunuh satu institusi agama yang penting, iaitu sekolah rakyat. Sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat yang dulunya dapat bergerak lancar selepas Jacob ambil guru-guru daripada sekolah rakyat, diserap dalam Jacob, dan itu akibatnya. Itu saya soalan pertama. Kedua. Soalan yang kedua, Chua Siolik. Mengapa begitu sekali berani dan lantangnya? Dari mana? Saya tak dengar lagi suara ulama-ulama UMNO yang memberi nasihat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dan nama tuan tadi? Nama Abbas Awang daripada Parti Keadilan Rakyat. Ya, okey. Okey. Dia apa ni? Macam mana? Ustaz nak yang pertama tadi. Okey, pertama dia tanya tiga-tiga. Dr. Sri? Terima kasih. Saya adalah orang yang tidak sangat berpendapat ulama mesti menjadi pemimpin. Saya rasa idea ulama mesti menjadi pemimpin tidaklah begitu bagus untuk semua keadaan. Kerana menjadi pemimpin ini bukan soal ada ilmu agama saja, tapi soal kemampuan di dalam kepimpinan. Kena ada leadership skill yang bagus. Sebab itu orang yang saleh
Macam Abu Dhar apabila diminta pada Nabi untuk jadi pemimpin dalam hadis Muslim, Nabi kata, ya Abu Dhar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adalla lima alayhi. Wahai Abu Dhar, engkau dha'if, jawatan ini adalah amanah, akhirat isu ia merupakan kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan haknya. Artinya, walaupun dia baik, dia ada pengetahuan, tapi nak jadi pemimpin bukan soal pengetahuan saja. Kalau ulama tu ada ciri kepimpinan dan dia juga ulama, okey, dia jadi pemimpin. Tapi kalau dia sekadar ulama saja, eloklah dia mainkan peranan untuk nasihat, untuk duduk pada tempat yang sesuai padanya. Saya rasa kita tidak ada negara mullah ni, saya rasa kita tidak perlu bawa idea itu. Kita mau negara, kita lihat macam Turki umpamanya. Negara dia sekarang umpamanya, dia tidak ambil ulama menjadi pemimpin, tetapi dia antara negara Islam yang bagus dalam perkembangannya. Dan beberapa negara, hatta di Mesir, bila berlaku pertukaran juga mereka tidak ambil ulama, tetapi dia ada kemampuan untuk memimpin dan ulama memandu mereka secara umum. Saya tidak bersetuju untuk kata pemimpin mesti ulama, tapi kalau ulama itu ada ciri kepimpinan, okey, go ahead, dia boleh pergi benda tu. Okey. Yang berikutnya ialah soal Qaradawi. Saya ingat ini memerlukan ulama kena menguasai banyak benda. Dia tak boleh baca buku kurun yang ketiga, keempat je. Dia kena melihat realiti yang ada pada hari ini. Dan ulama perlu bersama dengan rakyat. Dan ulama kita, saya bukan nak kata di setengah-setengah negara entah berantah, supaya kita tak sebut, ada orang jadi tokoh ulama yang dilantik oleh pihak kerajaan, mufti dan seumpamanya, tapi rakyat tak kenal. Sehingga orang ada tak kenal mufti negeri dia. Siapa mufti negeri awak? Apa nama tak tahu, ustaz tu, dia tak kenal. Saya bukan nak salah, artinya peranan tidak dimainkan, tidak bersuara. Kes umpamanya apa, hudud yang cosolet dalam isu hudud umpamanya, saya rasa memang patut bersuara lah. Tapi saya rasa ulama tak apalah, yang muda-muda, ulama muda pun tadi Dr. Mazli dah sebut, tulis tentang salahan PAS kena menziarahi padri, baru keluar katanya artikel itu. Sedangkan yang jadi isu sekarang ni ialah isu hudud. Yang ini dilupakan. Perdana Menteri kita juga pergi jumpa Pop dulu, tak pula dikatakan siapa redha dengan kufur menjadi kufur. Ini masalah selektif yang seperti ini sangat bahaya. Golongan agama gunakan agama untuk bela parti, dan mana-mana saja terpakai untuk mana-mana parti lah, sama. Jadi sebab itu dalam isu ni insya-Allah kita akan tengok sehari dua lagi, saya rasa ulama-ulama UMNO akan bersuara dengan lantang sekali mengkritik MCA, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ya. Okey, silakan Ustaz. Ya, terima kasih sahabat dari PKR dan tanya soal Jacob. Pada ketika itu, waktu itu terdapat rumutan di bawah tentang longgarnya sistem pendidikan agama. Bagi saya di Johor kami tidak ada masalah, sebab kita dah well prepared. Tetapi bila kita nak raikan negeri yang tidak ada, saya bila berhijrah ke Kuala Lumpur, ke Selangor, anak saya berdepan dengan masalah. Kita dah jahaz ni, kat mana nak cari? Maka di situlah timbul kita berbincang, bukan saya seorang, ramai-ramai yang melihat bahawa perkara ini perlu dan dicadangkan Jacob. Dan bila katanya memberi kesan kepada pendidikan di sekolah agama rakyat ini, seharusnya negeri berperanan untuk mengharmonikan. Kami di Johor tak ada masalah, malah dapat lebih. Sekedar jahaz pun ada, Jacob pun ada. Jadi saya lihat pelaksanaan itu baik bagi mereka yang langsung tak pernah ada. Bagi negeri yang dah memang ada, seharusnya ada ruang lah bagaimana perlu diharmonikan. Saya ingat itu tidak ada masalah. Yang kedua soal hudud tadi diberitahu tentang itu. Saya ingat masalah ni tak ada bezanya dengan Kemelut apabila sahabat Lim Kit Siang dan orang yang bercakap tentang hudud dalam Pakatan Rakyat. Benarnya sama. Akhirnya menuju kepada apabila kita lemah, inilah berlakunya. Sebab itu bagi saya, ruang ini kita tidak ada masalah untuk memberi pandangan, dan kita berpegang bahawa hudud ini wajib dilaksanakan. Dan bagaimana kaedahnya, itu yang kalau rasa Sinar tampil untuk kita buatkan satu lagi forum tentang ini. Kita panggil ulama untuk bercakap tentang ini dari setiap wakil. Saya ingat kita menuju ke jawapan yang sama. Tak ada dalam ulama mengatakan bahawa parti apa pun bahawa hudud ni tak penting dan tak wajib. Wajib, tapi kaedah nak melaksanakan. Bila kita lemah, mereka yang ada kepentingan menggunakannya untuk memberi tekanan kepada kita. BN pernah menang 90% pada kursi parlimen zaman Pak Lah.
Adakah waktu tu UMNO lemah atau UMNO kuat? Pada ketika itu konsensus antara kaum itu begitu kuat. MCA bersama dengan kita, kuat, orang-orang Cina bersama dengan kita. Tapi hari ini ada tawaran baru di sebelah sana menyebabkan Tak, kita kenapa pecah. pada waktu tu tak laksanakan hudud? Proses pelaksanaan itu dah kata tadi, bila dalam keadaan selesa, masing-masing lupa. Dan hari ini bila keadaannya bila tenang, kita harus melaksanakan. Tapi maksud saya dari sudut formality kita, konsisten kita terhadap dugaan ini, perkara ini memang saya berterusan betul. Dan tak pernah sekali pun dilaksanakan menarik balik ataupun menafikan. Kita konsisten ke arah melaksanakan perkara itu. Okey, Dato' silakan. Sedikit saja mengenai isu lemahnya sekolah-sekolah agama rakyat yang Saudara Abbas mengaitkannya dengan Jacob. Bagi saya, terlepas dari persoalan salah Jacob atau salah siapa, yang jelas kenyataannya ialah bahwa sekolah agama rakyat sebagai institusi rakyat, jelmaan dari komitmen kerakyatan, telah semakin pupus. Seharusnya institusi kerakyatan seperti sekolah agama rakyat itu dibantu, ya, diperkuat, ya, sehingga rakyat itu berpartisipasi dalam pembangunan dan jangan semuanya dikerajaankan. Satu ketika Anda tentu masih ingat bagaimana bantuan untuk sekolah agama rakyat ini dihentikan per kapita, dihentikan, ya. Masih ingat semua kan? Kemudian ya, dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Kemudian ada satu skim baru, sekolah agama bantuan kerajaan, SEBK, sekolah agama bantuan kerajaan. Selepas dicek, dia datang, ini macam-macam ada, semua nak diberikan. Dan dalam perjanjian MOU-nya itu sepertinya akan habislah ini semua menjadi sekolah agama bantuan kerajaan. Rakyatnya itu hilang. Sekolah agama rakyatnya hilang. Yang menonjolnya bantuan kerajaan itu. Tapi bukan itu menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pembangunan Islam, pendidikan Islam. Saya setuju kalau dibantu, tapi jangan diambil dan jangan dikuasai. Dibantu supaya mereka mengurus sendiri sekolahnya. Ya. Dengan begitu institusi kerakyatan itu masih ada. Rakyat masih punyalah sesuatu. Sekolah agama rakyat. Sekarang nih masjid bukan mereka punya. Dulu ada sekolah agama rakyat. Sekolah rakyat pun sudah tak ada. Jadi rakyat ini punya apa sudah? Jadilah rakyat kita ini bergantung. Terlalu bergantung. Saya pikir jangan dididik rakyat ini terlalu bergantung. Seperti tadilah nak buat maulid Nabi pun minta, karena diajar begitu. Ini masalahnya. Saya dari segitu saya setuju dengan itu. Ya. Tak berarti yang lain-lain saya tak setujui. Mengenai jadi biarlah rakyat ini punya kekuatan. Masalahnya sekarang ini rakyat terlalu lemah, kerajaan terlalu kuat. Ini saya tak tahulah terlalu kuat atau menggunakan kekuatan yang seluruhnya yang ada pada mereka. Yang jelas saya tak tahulah realitinya sekarang yang disebut oleh Asri. Tapi keinginannya itu seolah-olah seperti rakyat ini biar lemah dan kerajaan biar kuat. Saya pikir ini tidak baik untuk sebuah negara. Ya, biar seimbang. Kekuatan rakyat itu masih ada. Ya, civil society mesti kuat untuk mengimbangi kekuatan kerajaan. Jadi miripnya pemikiran Datuk ni lebih kepada untuk minimal government dan big society itu. Seimbang lah, tawazun. Tawazun.
ada keseimbangan di antara kekuatan kerajaan dengan kekuatan kerakyatan. Mengenai satu lagi persoalan ulama model Qardawi, saya pikir inilah malangnya kita ini. Ulama kita tak punya umat. Ulama kita ini rata-rata tidak punya umat. Mereka cuma punya majikan. Terima kasih. Okey, 3 soalan lagi Ustaz. Yang pertama, yang kedua Pak Kopiah dan yang ketiga baju hijau tu. Okey, silakan. Sila perkenalkan diri Haji. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Arifin Hasan, saya seorang konsultan dalam bidang latihan. Saya ingin tanya soalan luar kotak sedikit. Kita bercakap tentang pemimpin. Tetapi sekarang Kepada sebenarnya apa soalan tu? tidak, saya nak Datuk Asri. Datuk Yang Asri. lain nak tanya boleh, nak jawab boleh. Isu sekarang ialah bagaimana dengan ulama. Maksud saya di sini ialah kalau kita melihat ulama itu sebagai seorang ustaz lah rata-rata kefahaman kita atau ustazah. Soalan sekarang ialah bila seorang ulama tu nak menasihati pemimpin, dia kena ada ketokohan dia, ilmu dia. Adakah ustaz kita ni yang memiliki ilmu tentang Islam sanggup juga bercakap tentang ilmu ekonomi dan sebagainya? Adakah ustaz-ustaz kita atau para ulama kita berhadapan dengan isu-isu semasa yang disebut oleh Datuk tadi? Jadi soalan sekarang, soalan luar kata, adakah kita sebenarnya juga puas hati dengan kepimpinan ulama yang mempunyai ilmu dan mampu memberi nasihat kepada pemimpinnya? Kalau tidak, ulama-ulama kita harus tampil ke hadapan dan meletakkan mereka sebagai ulama yang mampu berhadapan dengan isu semasa. Saya ini yang sebenarnya, bukan teori, bukan ilmu teoretikal. Mereka harus boleh menjawab soalan-soalan tentang bajet sebagai contoh. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, silakan Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ismail Watih daripada Shah Alam. Sefusi dan dari panel saya nak kalau bolehlah semua ahli panel jawab, didahului dengan saudara Ustaz Syaril, kemudian Datuk Siddiq dan juga Datuk Asri. Oh, dia tentukan pula. Tu kerja Kalau saya boleh, tu, itu ya? permintaan. Kalau boleh. Silakan. Baik, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Datuk Asri tadi, berhubung dengan ulama mahu tidak mahu diheret untuk bercakap tentang realiti yang ada. Realiti sekarang adalah realiti kita sedang menghadapi pilihan umum. Ulama juga diajak sama ada untuk disewa, dipajak ataupun dibeli untuk dalam suasana yang macam ni. Saya kalau bolehlah hasrat Datuk Asri, ulama ni biar jangan diheret tapi mendepani perubahan. Sekarang ni kita dimomokkan kalaulah Okey, jadi soalannya ada soalan-soalan. Sekarang ni soalan ni. Sekarang ni kita dimomokkan kalau kita pilih lain daripada bahasa nasional, selepas ni umat Islam akan jadi huru-hara. Apa dah huru-hara tu kita semua faham. Jadi tak boleh dipertanggungjawabkan. Ini ejen asing dan sebagainya. Jadi macam mana ulama nak menjawab secara hati nurani, betul ke sungguh ke hak Abnur dok kata ni, hak Syarul dok kata ni. Okey, soalan semua tiga-tiga faham. Okey, silakan. Abdul Rahman Ahmad daripada Tanjung Malim. Ya, silakan. Dr. Asri tadi bercakap bahawa kita Nak tunjuk kepada siapa? Datuk Asri. Datuk. Okey, semua. Tadi Datuk bercakap tentang kita setuju bahawa ulama tidak semua boleh jadi pemimpin. Dan saya tengok dalam Twitter Datuk bila komen sikit tentang Kerajaan Kedah tentang audit tu, saya 3 tahun berpengalaman dan MB jadi pengurusi dalam board director. Dan ini bukan saya nak cerita buruk, tapi koreksi, kita perlu koreksi. Bila saya adalah orang sekular lah, orang latar belakang perniagaan. Jadi dalam mesyuarat, dalam board kumpulan ladang tu ada ulama. Memang ada 3 orang ustaz dalam tu. Bila meeting, mereka kata maaf lah Rahman, kami tak tahu angka, hang cakap seorang lah. Bila cakap, yang pengurusi tu pun MD, dia pun tak tahu angka. Dia kata hang tak usah banyak cakap lah. Jadi audit baru ni, audit yang Kedah tu, Dr. Tweet tu, itulah hasilnya. Hasilnya bila orang yang sekular ni, dia cakap, dia kata tak boleh melabur situ, tak boleh ni itu. Dia kata tak apa, hang bukan tahu apa. Kami ulama kami tahu.
Jadi soalannya? Jadi pandangan doktor ialah peringatan itu perlu diingatkan sekarang dari awal sebelum kita memerintah Putrajaya nanti. Allah. Okey, Cik Rahman tak terlibat dengan sebab audit tu lah. Okey, tu, silakan. Dr. Sri lah. Okey, terima kasih. Saya dah kata, saya tidak berpuas hati kalau tanya saya, adakah saya tidak berpuas hati dengan diri saya sendiri, dan saya rasa saya juga tak berpuas hati dengan semua pencapaian secara keseluruhan golongan yang so-called ulama. Saya tak tahu kita layak panggil ulama ataupun tidak. Sebab kita ni pantang orang tu jadi ustaz, kita panggil ulama. Kerana ustaz ni, kalau pergi Mesir, driver bas pun panggil ustaz juga. Tapi kalau universiti, ustaz profesor. Jadi ustaz ni kita pun tak tahu. Hari tu kita tengok dia menyanyi, tapi 2 minggu kemudian dia ustaz. Kita pun tak tahu sebab istilah ustaz begitu kan kabur sekali dalam negara ini. Jadi tak apalah, saya ingat yang jadi ustaz belum tentu jadi ulama. Bahkan yang jadi ulama belum tentu mampu untuk bercakap politik. Ada ulama mungkin dia pandai bab munakahat. Jadi dia jangan sentuh benda yang dia tak tahu, dan agama tak benarkan kita campur benda yang kita tak tahu. Dan agama tak benarkan kita mengikut sesuatu benda yang kita tidak ada ilmu mengenainya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut benda yang kamu tidak ada ilmu mengenainya. So, parti-parti politik ini kita kena jaga. Macam saudara kita sebut, saya rangkumkan sekali. Ada parti, saya rasa lah, wallahu alam, dia kira parti dia yang penting mesti ustaz pegang jawatan. Sekalipun ustaz tu tidak berkebolehan, dia mungkin ceramah ambil uduk bagus. Tapi bila nak bercakap soal kepimpinan politik, dia pun baca kitab Al-Imam Al-Mawardi dulu. Saya tidak mengkritik Al-Imam Mawardi pada zamannya, tetapi untuk apply pemikiran yang seperti itu pada zaman yang seperti ini, kita mempunyai perbezaan yang jauh. Ini berlaku dalam sebahagian golongan ustaz yang tak boleh dan keluar daripada kepompong apa yang mereka belajar. Dan kita perlukan ustaz-ustaz, kita perlukan golongan agamawan yang dapat melihat lanskap pemikiran politik semasa dengan lebih jauh. Saya bersetuju. Sebab itu saya tahu, saya tweet tentang isu negeri Kedah, saya rasa itu betul. Dan kemudian iyalah, walaupun alhamdulillah saya rasa pejabat MB dah jawab tweet saya itu, tapi saya yang pentingnya golongan agama, kalau dia tak reti tentang pertanian, dia pergi jadi esko pertanian. Buat apa? Nanti dia akan suruh tanam padi atas bumbung. Itu tak ustaz pun, tapi ya. Jadi kita pernah ada sejarah orang suruh tanam padi atas bumbung. Jadi kita sebenarnya perlu kepada golongan orang, setiap orang. Allah kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan bagi amanah pada orang yang layak, bukan bagi amanah pada ustaz. Ustaz bagi panduan, ni yang berhormat, benda yang berhormat nak buat ni haram, dia bagi panduan. Tapi politik seperti mana kata Ibn Qayyim, di mana ada keadilan, di mana sekalipun tidak. Sebab tu Ibn Qayyim kata kenyataan yang baik. Kata Ibn Qayyim, in aradta as-siyasata bima nataqa bi syaq fa ghalat wa taghlidu lis-sahabah. Jika kamu maksudkan politik itu apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, maka itu salah, itu menyalahkan sahabat. Politik ialah sesuatu yang luas. Di mana ada keadilan, disitulah hukum Tuhan. Bukan di mana ada parti keadilan, di mana ada keadilan. Datuk, tapi saya rasa permintaan Datuk tadi melampau. Kalau kita nak Menteri Pertanian, orang pertanian. Menteri Sukan, kena orang sukan. Menteri Pertahanan, kena tentera. Bukan mesti orang pertanian, ada pengetahuan. Menteri Wanita? Dia kena mahir tentang wanita. Kita maksud saya tak mesti dia lulusan pertanian, tapi sekurang-kurangnya dia dapat tahu idea yang dia nak bawa. Ini masalahnya. Kalau setakat dia jadi ustaz, dia baik, okey, kita terima dia baik. Tapi saudara kita yang tanya tentang ulama nak mendepani tu, ni insya-Allah ni ulama ni ada akan mendepani rakyat bagi wacana politik baru selepas pilihan raya ke-13. Jadi saya telah serahkan amanah ni kepada Datuk Seri. Okey, Ustaz Syarif silakan. Itu sebab di awal tadi saya katakan kita masih lagi berpolemik ataupun terperangkap dalam soal pemahaman yang akhirnya dia memerangkap pemahaman kita.
Dan bila memerangkap pemahaman kita, ini yang akhirnya menjadi fitnah terhadap agama kita. Sebab itu bagi saya, benda-benda begini kita kena menyediakan generasi-generasi muda hari ini yang lebih jauh, macam Datuk Asri sebutkan tadi, soal pemahaman tentang perkara ini, tentang tafsiran. Kita masih lagi belum selesai nak memahamkan antara minggu lepas nyanyi, minggu ni dah jadi ulama. Jadi benda-benda begini kita masih terperangkap, dan akhirnya bukan kita, masyarakat masih lagi. Sebab itu kita kena keluar ke depan. Dan bagi saya dari peringkat generasi muda hari ini, kita memang impikan satu tahap bila masyarakat benar-benar yakin, benar-benar tahu dan faham tentang perkara ini, dan dia boleh membezakan antara hak dan batil, dan kemudiannya pastinya keadilan yang diberikan, dimasukkan tadi, hak itu akan sampai kepada tangan yang sebenarnya. Okey, Datuk? Saya tak jawab. Tak jawab. Okey. Waktu amat mencemburui kita, sebab kita kan boleh nak habis sebelum pukul 5. Jadi kita tak terima soalan lagi, sebab saya akan berikan dalam tempoh 2 minit seorang selepas ni. Rasa cukup lah waktu ni. Sebagai konklusi, tapi penutup dia tak sama macam hal lain. Kalau hal lain dia tutup dengan tajuk ni kan, tapi kita minta setiap orang berikan pandangannya, apakah peranan yang patut ulama mainkan menjelang PRU 13 dan sewaktu PRU 13. Silakan Ustaz Syarif. Saya, pandangan saya mudah. Saya berpegang kepada konsep la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saya berpandangan kita sudah berada dalam keadaan yang sebagai rakyat Malaysia yang harus mensyukuri nikmat yang ada. Sebagai generasi masyarakat yang boleh kita letakkan dalam golongan ulama, maka kena tampil ke depan, yakinkan kepada rakyat, jaga nikmat yang Allah dah beri. Walaupun ini tidak popular pada setengah pihak, tapi bagi mereka yang merasai ini adalah nikmat, syukuri negara yang tercinta, jaga dan kekalkan keamanan yang sedia ada. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Datuk silakan. Terima kasih banyak. Saya bersetuju pada separuh yang diucapkan tadi. Kita ada kebaikan yang banyak di negara ini dibandingkan negara lain, dan pemerintah yang ada telah melakukan tugas dengan kadar-kadar yang tertentu. Namun saya rasa setiap rakyat Malaysia juga tidak dapat menafikan ada banyak kecacatan dan kekurangan yang menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat. Saya rasa peranan para ulama memastikan kita dapat melakukan perubahan kepada kecacatan itu. Dengan apa cara pun, dengan ulama mereka boleh melihat dan pada lanskap mereka sendiri, tetapi kecacatan, kemungkaran, kelemahan yang ada mesti dibaiki, dan ulama berperanan dalam membaiki hal itu dengan cara-cara yang mereka rasa relevan untuk mereka. Terima kasih. Okey. Datuk, ulama di mana-mana pun dan bila-bila pun bertanggungjawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan tugas itu tak boleh dikompromikan. Tapi untuk itu kita harus punya keberanian. Ya. Orang Melayu selalu mengingatkan, tidak ada kekuatan, tidak ada gunanya kekuatan kalau tidak ada keberanian. Ya, apa guna pergi ke Bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau tidak berani mati? Jadi, ya, kita selalu, orang Melayu mempusakai kata-kata yang sangat berhikmah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Tapi sekarang situasi sudah berubah. Banyak orang ya berani walaupun salah karena dilindungi, dan takut ya, walaupun benar karena benar sudah tidak didaulatkan. Karena itu kita harus berani ya, seberani ulama-ulama dulu, dan untuk itu kita harus independen, bebas, membebaskan diri. Saya tidak pikir orang yang tidak independen ya akan bebas berpendapat, mengeluarkan pendapat. Jadi bila kita dependen, kita akan kehilangan independen. Karena itu saya sangat terkesan dengan sikap seorang ulama yang bernama Sahnun ya, yang karena ingin kebebasan untuk dia dapat berekspresi dan menyatakan kebenaran tanpa takut siapa-siapa, lalu dia membiasakan diri untuk hidup sederhana dengan hanya makan roti kering yang dicelup air garam. Orang bertanya, ya, untuk apa kamu sezuhud ini? Dia mengatakan, ini bukan zuhud. Aku sengaja membiasakan diri hidup seadanya, makan roti kering yang hanya dicelup garam, supaya aku tidak memerlukan mereka itu.
likaila ahtaj ila haula, supaya aku tidak memerlukan mereka itu, sambil jarinya menuding ke satu arah pusat kekuasaan. Di mana pusat kekuasaan? Supaya saya tidak memerlukan mereka, likaila ahtaj ila haula. Ulama seperti ini yang akan berani dan mampu menegakkan kebenaran dimanapun dan bila-bila. Okey, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kita ucapkan kepada tiga panelis dan juga kepada penonton sekalian. Dan kita harapkan supaya apa yang dikongsikan bersama pada kita hari ini akan dapat memaju negara kita ke hadapan ke arah yang lebih soleh dan muslih. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada pihak penganjur yang telah berusaha menjayakan program ini. Bagi tepuk sikitlah pada penganjur. Dan juga kepada tuan-tuan penonton, sama ada yang berada di sini ataupun yang sedang menatap laptop dan komputer mereka di rumah. Dan tanpa melengahkan masa, saya serahkan semula kepada Ustaz Mat Yani. Alhamdulillah, sekali lagi kita berikan tepukan paling gemuruh kepada panel kita dan juga moderator. Ya, hari ini sebenarnya kalau kita lihat bagi tuan-tuan yang menyaksikan program ni dari awal, kita mendapat satu ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Walaupun tidak sehangat sebelum ini, tetapi mutu apa yang dipersembahkan di hadapan kita sangat baik hari ini. Untuk itu mudah-mudahan apa yang Datuk sebut, kita inginkan politik yang lebih baik. Politik bukan politik injek-injek semut, ya. Jadi mudah-mudahan ini sebahagian dari wadah yang telah disumbangkan oleh Sinar Harian untuk menjadikan politik kita lebih matang dan politik kita politik hujah pada masa yang akan datang. Dan sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang hadir. Dan kita bertemu kembali di majlis yang akan datang, dan kita akan sampaikan dari masa ke semasa program ini untuk kita bertemu dengan tuan-tuan dan menjemput untuk hadir di sini pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.